Sis nak tanya, kalau orang nak transfer duit kat Touch 'n Go saya, macam mana caranya? Senang je sis. Save benda ni cepat, saya tunjukkan cara buat. Buka app TNG e-wallet anda, lepas tu tekan menu transfer. Pilih receive money dekat bawah ni. Ada dua cara anda boleh terima duit masuk dalam TNG e-wallet ni. Yang pertama dengan gunakan Duit Now QR Code. Tekan butang download QR Code untuk save gambar QR Code TNG anda dalam galeri telefon. Lepas tu, boleh hantar gambar QR Code yang anda dah save tadi kepada orang yang nak transfer duit kepada anda. Tapi kalau anda nak duit masuk lagi cepat, tekan enter specific amount. Masukkan amount yang anda nak, tekan confirm. Bagi orang tu scan QR Code ni, settle. Cara kedua, anda boleh bagi nombor akaun TNG e-wallet. Tekan butang share now untuk send dekat orang tu. Kalau nak copy nombor sahaja pun boleh juga. Pastikan orang yang nak transfer duit tu pilih Touch 'n Go e-wallet untuk transfer duit kepada anda. Settle. Cara kedua ni panjang sikit proses dia berbanding cara pertama. So boleh pilih ikut keselesaan anda. Kalau nak lagi info best macam ni setiap hari, follow 1.my dulu.